Tuan, kes kawan saya, bapa mertua dah tukar nama ke nama arwah suaminya. Boleh ke nak pulangkan semula pada bapa mertua? Saya faham ni mungkin adalah tanah lah. Kalau tanah pusaka, kalau dah tukar nama ke nama suami, dia dah memang jadi milik suami. Tetapi jika waris-waris setuju nak pulangkan balik kepada bapa mertua, boleh. Kena buat urusan pusaka macam biasa. Kalau buat di mahkamah sivil, bila perintah pembahagian, terus je letak nama bapa mertua. Kalau kata perintah pusaka kecil pun sama juga, masa bicara bagi tahu nak serahkan kepada bapa mertua. Cuma isunya dekat sini, kalau kata ada waris bawah umur, kalau di mahkamah sivil tak ada masalah. Boleh je perintah tu letak nama bapa mertua. Kalau di pusaka kecil akan ada masalah lah. Nama anak bawah umur ni akan dikekalkan mengikut bahagian faraid. Sebab tu kalau nak pulangkan balik tu, tengok dekat mana nak diuruskan. Apa-apa boleh DM saya lah.